Semenjak menjadi food reviewer, banyak kawan ajak saya makan. Kali ini, nasi biryani Melayu pula. Inilah dia, nasi biryani Buloh. Ada banyak jenis dulang. Kami bertiga, order je dulang ayam. Tengok ni lamb shank dan ayam masak merah, jahat betul. Kalau saya berpuasa, pasti ke laut. Kalau iman tak kuat, tak tahu macam mana staf sini boleh tahan godaan sebegini. Sate pun menarik, order terus. Ada set ketupat juga. Bang, satu set please. Sampai pun set dulang ayam bersama kawan baiknya lamb shank. Tengok sedap je, semua ni order. Rasanya makanan ini cukup untuk berbuka dan juga sahur. Makan sekali, terus kawal sampai sahur. Oh, sudah azan. Selamat berbuka puasa kepada semua. Ini macam saya keluarkan duit tabung saya dulu-dulu. Walaupun lamb shank dah sejuk sebab tunggu lama kat luar, rasanya tetap power. Kuahnya pekat dengan rasa rempah yang kau. Bagi saya yang paling outstanding adalah kuah biryani di sini. Ayam masak merah, ini saya suka. Kuahnya pekat, rasa seimbang dengan aroma harum dari rempah. Fuyo. Sate ini paling unik adalah kuahnya, lain dari yang lain. Sedap. Set raya ini unik sebab ketupat macam ni memang rare. First time I makan bersama seruding kepala, rendang ayam dan kuah sate. Mamma mia, it's like heaven. Harga cantik, makanan pun cantik.